nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu nak dulukannya, nafsu nak pangkatnya, nafsu nak harta banyaknya, nafsu nak isteri ramainya. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, hari ini kita akan sambung cerita kita. Beberapa minggu lepas kita cerita tentang syurga, kita dah cerita tentang neraka. Hari ini kita cerita tentang satu lagi rukun iman yang penting untuk kita yakini dan percayai, iaitu beriman pada malaikat. Beriman pada malaikat. Jadi persoalannya, siapa malaikat ni? Siapakah malaikat ini? Malaikat adalah makhluk nurani yang diciptakan daripada cahaya. Malaikat dicipta daripada cahaya, iblis dicipta daripada api. Mereka bukanlah manusia yang makan dan minum, tidur, pergi jantina, lelaki ataupun perempuan. Di misku malaikat ni kita tak minat bayangkan lah. Kalau manusia senang. Manusia, lelaki perempuan. Tengah-tengah tu ponlat. Boleh lah digambarkan. Tapi kalau mereka tak boleh. Lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Jadi makan pun tidak, minum pun tidak, tidur pun tidak. Jadi sangat-sangat luar biasa makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gambarkan macam mana kita tak boleh nak gambarkan. Rupa dia pun kita tak tahu macam mana rupa dia. Cuma nanti akan disebutkan dalam kadar-kadar tertentu. Malaikat ni di antara kelebihan yang dia ada, dia boleh berupa dengan rupa manusia dan sebagainya. Baik. Mereka hidup sendiri dan tidak bergantung kepada makhluk lain, serta tidak mempunyai ciri-ciri seperti manusia yang berjasad dan mempunyai fizikal. Dia tak bergantung kepada makhluk lain, tidak macam manusia. Manusia ni terlalu banyak bergantung pada orang lain. Kan kita sebagai suami gantung banyak pada isteri. Nak makan pun isteri yang sediakan. Kan isteri tak sediakan, dan malah lah kita. Contohnya pakaian kita semua, banyak perkara diuruskan oleh orang lain. Ketika urusan segala-galanya, kita pejabat, kita hebat macam mana pun manusia ni, dia mesti bergantung dengan orang lain. Seorang pemimpin yang hebat juga memerlukan orang-orang lain di bawahnya yang mesti hebat juga. Kalau tak hebat, dia pun tak jadi hebat. Kehebatan orang di atas adalah kerana kehebatan orang di bawah juga. Kalau orang di bawah tak hebat, dia tak boleh jadi hebat seorang-seorang. Tak boleh buat kerja. Dia suruh, dia hebat, dia ada, dia punya idea yang macam-macam nak buat. Tapi orang bawah tak ikut. Tak boleh tak. Nak faham apa yang dia cakap, contohnya, maka tak tergerak juga. Jadi, kita dalam manusia ni, sehebat mana dia pun, sekaya-kaya manusia pun, memang dia bergantung pada orang lain. Jadi, kita manusia ni tak boleh nak bangga sangatlah. Sebab benda yang berlaku atas diri kita, hasilnya sebenarnya banyak daripada orang lain. Banyak daripada orang lain. Kalau tak ada orang lain, artinya tak ke mana kita pun. Sebab itulah selalu disebutkan bahawa di belakang seorang lelaki yang hebat itu ada seorang wanita yang luar biasa. Gitu lebarnya. Lelaki yang hebat itu dia mesti ada belakangnya seorang perempuan yang hebat, itu isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Bagi perempuan. Baik. Kemudian, daripada apakah malaikat dijadikan? Allah Ta'ala menciptakan malaikat daripada cahaya, seperti Nabi SAW bersabda, malaikat dijadikan daripada cahaya, riwayat Imam Muslim. Jadi bila dijadikan cahaya, maknanya kita tak boleh nak gambarkan lah. Tidak macam manusia. Jadi kalau dia tidak berjasad, tidak berjasad, tak ada fizikal, macam mana pergerakannya? Wallah, sebab tu benda-benda ghaib ni, benda-benda ghaib ni kita tak boleh nak imagine sangat-sangat. Tak boleh nak gambar. Macam mana malaikat? Macam mana malaikat boleh, contohnya boleh ambil nyawa dalam dunia ni, yang begitu besar pada pandangan kita. Jadi, sangat-sangat luar biasa. Tak boleh nak kita nak gambarkan. Baik, kemudian kita melihat beberapa tugas para malaikat. Di antara tugas para malaikat ialah menguruskan hal ehwal alam, mengingatkanlah dan kemaruan Allah Ta'ala. Ini malaikat. Sebab tu orang kata baik, terlalu baik manusia ni kadang sampai macam malaikat. Tapi sebenarnya tak sampai ke peringkat malaikat lah. Sebab apa bezanya manusia dengan malaikat? Malaikat ni dia taat 100%. Malaikat ni tak pernah membuat maksiat kepada Allah walaupun sesaat. Tak pernah malaikat ni.
Memang Allah Ta'ala jadikan malaikat ni makhluk yang sentiasa, yang sangat-sangat patuh, yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak macam kita. Macam kita ni, oleh kerana kita ada tiga jenis nafsu. Nafsu yang pertamanya al-lawwamah. Kebanyakan kita ada nafsu ni. Nafsu lawwamah ni dia buat baik pun dia nak. Buat jahat pun kadang dia buat juga. Masa baik, baiklah dia. Masa tak baik, dia tak baik. Ini nafsu lawwamah kebanyakan manusia berada dalam kategori ini. Sebab kita pun tak boleh nak kata kita baik semua. Ada masa taat, Masya Allah, iman tu naik bukan main hebat. Kan dia kata tahajud ni apa. Masa dia jatuh tu, macam-macam kita buat tuan-tuan. Itu jenis manusia ataupun jenis makhluk manusia lah yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada nafsu yang berbagai-bagai. Tapi yang lebih dahsyat ialah nafsu ammarah. Manusia ni masalah dia. Nafsu ammarah ni kerja dia nak buat jahat dia kerja dia. Nak buat jahat dia kerja dia. Fikir dia tak ada lain, maksiat. Dosa tak kira. Yang dosa pun jadi pahala pun jadi dosa. Sama je bagi dia. Ini bukan Mani bagi dia tak ada dosa pahala lagi tu senang. Semuanya alas lagi. Hantu orang harta dia, anak orang anak dia, isteri orang isteri dia, semuanya semuanya dia nak belaga. Ini masalah. Ini dibagi nafsu ammarah bisu. Kemudian nafsu yang terhebat ialah nafsu mutmainnah. Nafsu ini memang sentiasa nak buat baik je kerja dia. Dia fikir nak buat baik je. Cari jalan macam mana nak tolong orang. Cari orang macam mana nak tambah ibadat. Cari orang macam mana nak bersihkan diri daripada hati dia daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat tercela. Jadi kita manusia ni terlalu banyak kekurangan-kekurangan dia, yang banyak dosa. Sebab itulah kita sentiasa perlu membersihkan jiwa kita. Berbanding dengan para malaikat ini memang tak pernah lakukan sebarang dosa. Dia taat 100% taat. Apa saja yang disuruh, diperintah oleh Allah SWT, memang ditaati, dituruti sepenuhnya oleh para malaikat ini. Sebab itulah salahlah kalau ada orang mengatakan. Ada contohnya kalau kita pernah dengar satu akidah Syiah, mereka mengatakan bahawa apa? Malaikat tersalah hantar wahyu. Ini masalah besar ni. Malaikat tak mungkin, mustahil malaikat melakukan kesilapan. Sebab apa? Memang begitu Allah Ta'ala ciptakan para malaikat. Jadi kalau ada orang kata malaikat tersalah hantar sepatutnya hantar kepada Sayyidina Ali. Wahyu tu tiba-tiba terhantar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun jadilah Nabi. Ini intikal apa ni? Intikal sebahagian daripada ulama Syiah. Dan sudah tentulah kalau ini intikalnya, maka dia terkeluar daripada Islam. Kalaulah dia itu Islam. Tak kira lah siapa-siapa pun. Tak semestinya Syiah. Kalau orang yang memangnya Islam, kalau dia beriktikad bahawa Allah Ta'ala salah turun wahyu kepada Nabi Muhammad yang sepatutnya diturunkan kepada Ali karramallahu wajhah, maka kafir dia, murtad dia, keluar daripada Islam. Tak mungkin sebab itu akidah. Ya, perkara-perkara berakidah yang berkaitan dengan akidah kita tak boleh nak main-main. Itu adalah satu apa namanya i'tiqad ataupun kepercayaannya yang salah, yang salah. Baik. Mereka melakukan tugas hal ehwal alam mengikut kehendak ia dan Tuhan Allah. Artinya Allah SWT dengan kekuasaan yang ada mencipta malaikat yang kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya yang mengatur alam keseluruhannya. Maknanya dengan arahan Allah Ta'ala, maknanya angin ditiupkan contohnya, kemudian diberikan rezeki kepada orang tertentu, kemudian dimatikan orang tertentu. Maknanya semua urusan alam ini diuruskan oleh para malaikat dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semuanya yang berlaku ni memang Allah Ta'ala tahu, dan itu adalah berjalan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia para malaikat ni diikut je. Buat ni, matikan orang ni, mati, habis. Itu kerja dia. Dia akan buat apa kerja yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang menggunakan mereka untuk melaksanakan segala perintahnya. Jadi kalau ibarat, kalau kita manusia lah, kalau dalam alam manusia ni, macam kita apa dia? Macam kita sebagai, kalau dalam negara macam Perdana Menteri lah. Contohnya. Jadi Perdana Menteri ni bukan dibuat sendiri. Sebab itulah Tun Mahathir bila orang kata, adakah Tun Mahathir membina apa namanya Petronas Twitter tu? Tak, saya tak buat. Saya tak buat. Yang buat pekerja-pekerja lah. Saya tak buat.
Tapi datang daripada mana idea tu? Datang daripada dia. Arahan ni boleh siapa? Daripada dia lah. Soalan macam itulah. Pentadbiran yang Allah Ta'ala lakukan di atas dunia ini untuk itu sudah faham lah. Artinya, segala-galanya adalah perancangan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk melakukan tugas-tugas mereka. Maka malaikat mesti dan wajib buat mengikut arahan yang diberikan oleh Allah SWT tanpa sedikit pun. Maknanya nak curi tulang ke, tak ada. Malaikat tak ada curi tulang. Malaikat tak ada pergi hilang tiba-tiba, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Yang ada tu manusia. Yang ada tu manusia. Malaikat tak mungkin akan berlaku macam tu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu wal 'ibadu mukrun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Subhanallahu azim. Bahkan mereka dikatakan menjadi anak Allah. Ini ada tuduhan-tuduhan, ya, etikat kepercayaan ataupun keyakinan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mereka malaikat ni dikata anak Allah. Mereka ini Allah. Dan bahkan dia adalah hamba yang dimuliakan. Orang kafir dia katakan malaikat ni adalah anak Allah, tapi sebenarnya adalah mereka bukan anak Allah sebab kita tahu Allah Taala itu bukan anak. Tidak melahirkan anak, tidak dilahirkan. Malaikat itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Ini disebutkan hamba-hamba yang ibadun mukrabun, hamba-hamba yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Kerana dia sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya makhluk yang sangat suci yang tidak pernah buat dosa. Yang kotor ni sebab dosa. Manusia yang melakukan dosa, maka dia telah melakukan suatu dosa. Satu dosa. Dosa ni sebenarnya amat buruk dan jijik di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam najis lah. Kalau kita ibadat dunia kita hari ini, najis lah. Najis kalau kita kenal lah contoh je. Siapa contoh yang mudah? Contoh ni agak tak bersih sikit lah contoh dia sebab najis kan. Contoh mudah lah. Kita nak pergi kerja, ya, nak kerja. Masa kerja tu terbijak tai kucing. Simple je, mudah je cerita je. Ni nak cerita tentang kekotoran dosa. Bila kita terbijak tai kucing, kita pun masuk dalam kereta, kita tak sedar, kita bawa kereta. Okey, tuan-tuan bayangkan dalam kereta bau selai kucing. Okey, berapa lama kita tahan? Berapa lama kita tak tunggu sampai ke pejabat ke? Ataupun terus berhenti tengah jalan, cari bersihkan bau jalan. Kebanyakan orang, dia akan terus berhenti. Ya, cari jalan macam mana nak bersihkan kekotoran tersebut. Sebab baunya sangat dahsyat. Contoh, ya, itu najis dunia. Najis akhirat ialah dosa. Dosa ini pun sangat jijik di pandangan Allah SWT, tapi kita tak begitu berusaha untuk mensucikannya. Ramai orang terus berdosa dan terus berdosa, tambah lagi dosa hari ke hari, tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah. Dan ramai juga orang yang beristighfar, bertaubat, minta ampun, menangis-nangis, lepas tu puas semula. Ini masalah juga. Tapi lebih baiklah daripada orang yang buat dosa berterusan tapi tak taubat-taubat. Kenapa? Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala cabut nyawanya, tak sempat bertaubat, maka alamatnya kena neraka lagi. Jadi sebab itulah kita manusia yang bukan malaikat ini banyak buat silap. Bahkan ada ulama mengatakan manusia ni dari satu sudut yang lebih baik pada malaikat. Dari sudut tertentu. Sebab apa? Malaikat memanglah dia baik. Malaikat mesti baik. Sebab apa? Sebab dia tidak ada nafsu. Malaikat ni memang Allah Ta'ala jadikan dia memang untuk jadikan makhluk-makhluk yang sangat baik, taat. Memang Allah Ta'ala cipta macam tu. Tak ada dugaan apa-apa lah seolah dia macam tu. Dan dia memang tak fikir benda lain. Tak ada nafsu. Jadi manusia ni ada nafsu. Seperti kita jelaskan tadi. Nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu nak dulukannya, nafsu nak pangkatnya, nafsu nak harta banyaknya, nafsu nak isteri ramainya. Contoh dah. Itu nafsu dah semua tu. Bila nafsu ni masuk, maka dia akan membentuk jiwa manusia. Ada orang nak isteri ramai tak dapat, dia cari isteri yang tak maknanya dia kahwin juga kat luar. Tapi bukan nikah. Dia tak nikah, dia kahwin juga kat luar. Cari perempuan-perempuan kat luar. Itu masalah dia. Sebab apa? Sebab ada nafsu. Dia tak dapat kawal nafsu dia, maka dia buat benda-benda yang boleh membawa kemaksiatan pada Allah. Ini manusia. Ya?
Jadi bila kita baik, mana dari satu sudut kita lebih baik dari satu sudut daripada malaikat, kerana bila kita taat pada Allah Ta'ala betul-betul, mana kita akan jadi manusia yang sangat baik. Sebab apa? Sebab kita telah melalui cabaran-cabaran yang luar biasa. Cabaran nak jadi orang baik ni, subhanallah, sangat sukar, sangat susah. Sangat susah. Nak jaga hati kita pun, subhanallah, sangat susah. Nak bersihkan hati daripada sifat dengki. Tuan-tuan, sifat dengki ni benda yang tak nampak. Dengki. Tengok bila datang ke surau je, kalau nampak yang nak salam-salam payah sangat tu, tak ada benda, tak ada masalah. Kita dalam grup kadang-kadang cerita macam-macam kan. Ada yang kata orang Kelantan kata kedua mati. Ada yang kecil hati bila tahu kawan bawa berita-berita yang macam-macam. Perbincangan macam-macam. Lepas tu ada yang left group lah, ada yang sepatut datang surau, tak datang surau. Memang betul kan? Sifat-sifat dengki, sikap marah, sikap yang tak suka, benci orang lain ni, dia akan memberi kesan yang sangat buruk pada diri kita, pada peribadi kita, pada masyarakat. Sangat tidak bagus. Jadi bagi orang yang telinga dia tebal, tak apa dah. Dia baca, kata pun dia pun dibalas balik. Dia relax, cool je lah. Tapi bagi orang yang tak, yang tak tahan, dia akan beri kesan pada dia. Jadi itu masalah hati. Jadi kita cerita masalah dosa ni macam-macam kan. Tidak macam malaikat. Malaikat dia makhluk yang sangat bersih. Baik. Antara tugas malaikat ialah bertasbih dan tunduk patuh kepada Allah SWT. Kerja dia malaikat ni, tuan-tuan, daripada mula dijadikan dia sampai hari kiamat. Semua je kerja dia. Ada yang berzikir, yang apa, takbir je. Itu dia kerja dia sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Inilah kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Allah mencipta makhluk yang bertasbih memuji kebesaran Allah SWT. Yang tak memuji ni siapa dia? Manusia. Nak berzikir Allah Akbar, nak dapatkan 100 hari pun berzikir, subhanallah, sangat susah. Nak bersalawat, Allahu Akbar, payahnya. Nak baca Quran, Allahu Akbar, payahnya, tuan-tuan. Itu kan cerita kat orang tu. Saya sendirilah, saya umuk dengan dunia kita. Allahu Akbar. Bahaya, tuan-tuan. Kesibukan kita yang melampau kadang-kadang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Walau bagaimanapun kita syukur. Dalam kesibukan kita pun, kita masih lagi sempat datang ke surau. Ramai kawan-kawan kita bila sibuk langsung surau tak nampak, masjid tak nampak. Itu lagi bahaya lah. Kita kong syukur dalam pengecualian yang ada pada kita. Allah Ta'ala masih lagi beri sedikit kekuatan pada kita untuk terus bersamanya. Kemudian Allah Ta'ala tingkatkan iman kita, amalan kita, insya. Baik, selain daripada itu, dalam buku ni dia sebut secara ringkas. Jadi nanti saya akan ambil sedikit daripada sumber-sumber yang luar untuk kita tambah, insyaAllah. Dan yang keduanya, antara malaikat yang kita tahulah, malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Kita tahu bahawa Jibril AS adalah malaikat yang sangat besar jasanya. Apakah yang malaikat berjasa? Tapi jasanya dari sudut membawa hidayah pada manusia, sebab melalui Jibril lah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran melalui Jibril, dan kepada Nabi SAW Allah Ta'ala turunkan melalui Jibril itu kepada Nabi SAW, dan Nabi menyampaikan kepada kita. Baik. Kemudian seterusnya, menulis segala amalan manusia. Ini satu benda, tuan-tuan, kenapa kita perlu sangat percaya pada malaikat ini. Kerana apa? Kerana tak ada satu benda pun yang kita buat atas dunia ni yang akan terlepas. Kalau hari ini kita boleh sogok, kita kena saman. Saya nak cerita sikit, tuan-tuan, pasal saman ni. Dulu satu ketika, masa saya naik, masa kerja kat UAE, tuan-tuan, naik motor. Motor kecil je. Tersalah masuk highway. Motor kecil dulu-dulu tak boleh masuk highway, tuan-tuan. Dia tak. Dia ada lorong tepi tu, dekat highway, federal highway. Nak pergi UAE, apa nama ni? UAE di Gokari, bukan Gombak, di VJ. UAE VJ. Sampai, apa nama ni, tengah jalan, saya dah rasa tersalah, saya masuk tepi. Masuk dalam motor lah. Ada 2 orang polis. Ada 2 orang polis. Satu penggali, satu Melayu. Jadi bila sampai kat itu, dia pun tahan saya. Saya kata apa? Encik, ini sudah salah? Sekarang macam mana Encik mau bayar? Itu dia kisah dia. Mau bayar sekarang ke mau bayar apa nama ni, balai? Mau bayar balai, kena bayar RM300. Saya pada masa itu, tuan-tuan, ada RM10. Ingat masa itu naik motor ada RM10 dalam poket.
Saya fikir nak pergi ke balai. Dia abang kita SPRM. Tapi dia kes lama lah, tak boleh bawa aku kes ni kot. Bukti pun tak ada. Baik. Saya pun punya fikir-fikir, kalau pergi balai 300 tak terbayar kita kan. Kita RM10. Saya pun buat keluar duit. Saya pun buat keluar bagi RM10 je tuan. Tak pernah banyak pun bagi RM10. Tetapi jiwa kita buat tak pernah bagi rasuah ni tuan. Bila kita bagi itu kita sangat salah. Lepas tu saya buat puru cari pen. Saya buat puru cari pen. Pen bagi apa you punya nombor, saya pun tulis, cuma tulis. Kelakar pun boleh tuan-tuan. Okey, tambah tu. Dia pun ambil duit, dia letak dalam beg saya balik. Beg sandang, dia letak situ balik. Lain kali dia kata kalau you tak ada duit, you kasih tahu awal-awal. Jangan ni macam lah. Lepas tu yang, bila kita dah nampak polis takut, kita pun jadi berani. Saya cakap apa? Saya kata galau. Orang kampung you boleh main-main lah. Saya ni pesyarah ulang-ulang tau. Bila nampak orang lah dah takut, kita pun jadi berani tiba-tiba tuan-tuan. Okey. Janganlah lepas tuan-tuan. Artinya dunia ni boleh lepas. Polis trip macam mana pun, kena caranya boleh lepas. Tapi di akhirat tuan-tuan, malaikat tak boleh lepas tuan-tuan. Bila dia tulis, dia akan tulis. Tak ada nampak tak boleh bujuk tuan-tuan. Tak boleh bujuk malaikat. Tak bersore lah sekali. Yang lain kali tak apa. Tak ada tuan-tuan. Buat je, tulis terus. Allah bila marah semua dia akhirat nanti. Kita kena hati akhirat nanti. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita apa? Ini cerita dengan antara kita dengan para malaikat. Manusia macam mana pun boleh lepas. Hari ini tuan-tuan, orang ditangkap kerana berwakil bagi kesalahan pun boleh lepas. Sebab itulah saya teringat satu artikel yang ditulis oleh Saleh Buang, peguam apa nama dia yang hebat lah di Malaysia ni. Dia kata apa? Dia kata kebenaran hakiki hanya Allah Ta'ala yang tahu. Yang kebenaran hakiki Allah Ta'ala yang tahu. Tidak semestinya orang yang lepas itu tidak bersalah. Orang lepas oleh mahkamah. Mahkamah tak salahkan dia. Kerana mungkin bukti tak cukup dan sebagainya. Tapi dia memang buat. Orang bunuh kau boleh lepas tuan-tuan. Okey? Orang yang membunuh orang pun boleh lepas oleh mahkamah. Dia lepas oleh mahkamah kenapa? Kerana kurang bukti walaupun dia memang membunuh. Tapi tanya dia aku tak mengaku lah. Siapa nak mengaku kan? Contohnya. Dan orang yang tidak bersalah, tidak mestinya tidak bersalah. Dia memang, dia tak bersalah. Yang bersalah, tidak semestinya bersalah. Okey? Yang tak bersalah pun kadang-kadang dihukum. Yang tak salah, tapi oleh kerana maknanya bukti-bukti seolah-olah yang menunjuk ke macam betul dibuat, maka dimasukkan dalam penjara dia dihukum. Itu dunia. Kenapa? Dia hukuman dunia ini bergantung kepada kehebatan siapa dia? Kehebatan dia artinya peguam lah. Peguam kalau dulu kapal pasing. Wah, sangat hebat tuan-tuan. Dia punya kusing dia punya pulah dia. Sebab luar biasa. Yang pembunuh pun boleh lepas tuan-tuan. Dekat kebijaksanaan rujak yang dibawa. Dia timbulkan keraguan-keraguan pada bukti-bukti yang dibawa oleh mahkamah. Maka bila ada keraguan, maka tak boleh dijalankan. Tak boleh charge lah. Dilepaskan. Itu contoh. Itu mahkamah dunia. Cerita mahkamah dunia. Tapi mahkamah akhirat tak boleh lepas tuan-tuan. Macam mana kaedah dibentangkan amalan-amalan kita sebab semuanya tulis. Macam mana kaedah tulisannya? Wallahualam. Kalau kita tulis fikir sekarang dunia pakai tulis pen dan sebagainya, dia mungkin boleh hilang lah. Ni tulisan yang dikuat oleh para malaikat, kita tidak tahu macam mana keadaannya yang mustahil akan hilang tulisan tersebut. Bukan saya tulisan wallahualam, mungkin dengan video, dengan visual audio sekali. Wallahualam, kita tahu macam mana dibentang di akhirat. Tapi yang penting tidak ada satu benda pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqal zarrah, maknanya sebesar habuk debu tu pun akan ditulis, tak boleh lepas. Yang baik macam tu juga, yang jahat pun sama tu, sama juga. Ini kerja para malaikat yang sangat teliti lah, Allah perfect lah kita kata, dan sempurna lah kerja para malaikat ini. Kenapa? Kerana dia dicipta oleh Allah SWT sedemikian rupa. Tak macam kita ni, banyak sangat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Jadi di akhirat Allah Ta'ala akan membentangkan segala amalan-amalan yang telah pun ditulis oleh para malaikat. Allah SWT berfirman, "Na'udzu billahi minasyaitonir rajim."
Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya ada malaikat yang menjaga dan mengawasi segala bawaan kamu. Jadi apa saja yang kita buat, ada malaikat yang ada penjaga kiri dan kanan kita. Sebab itulah seperti yang saya jelaskan tadi, beriman pada malaikat ni adalah penting untuk kita apa? Untuk kita berjaga-jaga, beringat-ingat. Bila kita rasa nak buat dosa je, maka kita ingat, oh ada malaikat kiri dan kanan kita sedang menulis amalan kita. Yang kita nak buat apa benda yang berdosa, kita sentiasa ingat. Bila kita sentiasa ingat, maka dia akan menjauhkan kita daripada melakukan dosa kerana keyakinan kita pada malaikat yang menulis segala amalan-amalan kita. Baik. Karena seterusnya, malaikat yang mencabut nyawa. Okey, malaikat yang mencabut nyawa. Seperti kita tahu, itu malaikat Al-Munkar malaikat Israel. Malaikat Israel yang mencabut nyawa kita. Baik. Kemudian kita tengok, seperti yang kita jelaskan secara pintaran tadi, ni ada malaikat-malaikat yang tulisan-tulisan dia, ya. Yang pertamanya malaikat Jibril, seperti yang kita jelaskan tadi, malaikat yang menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, ya, malaikat Mikail yang membawa rezeki yang ditentukan oleh Allah SWT. Artinya rezeki kita ni disampaikan oleh Mikail. Kemudian Israfil yang menyiapkan sangkakala di hari kiamat. Israel, seperti mana kita jelaskan tadi, mencabut nyawa Munkar dan Nakir. Ada Munkar satu malaikat, Nakir satu malaikat. Bukan Munkar Nakir satu malaikat, tak. Dia dua malaikat, kan? Munkar dan juga Nakir. Dua malaikat, Munkar wa Nakir. Waktu dia kata wa dan ini malaikat yang akan menyoal, ya, manusia di dalam kubur. Kemudian ada malaikat yang menjaga syurga, dia disebut sebagai Wad. Kemudian yang menjaga neraka ialah malaikat Malik. Dan yang mencatat amalan manusia, Raqib, ya, iaitu amalan baik manusia, dan yang menulis amalan jahat dipanggil Atid. Raqib yang tulis amalan baik, dan Atid yang menulis amalan-amalan kita yang buruk, dosa dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan Allah SWT, saya nak share dengan tuan-tuan sedikit, ya, satu artikel yang menyebutkan tentang malaikat Israel. Ya, tentang Israel. Sebab apa? Pentingnya malaikat Israel ini untuk kita kongsi kerana dia akan menjadi tetamu istimewa kita satu masa nanti. Ya, tetamu yang sangat istimewa yang akan mesti datang jumpa kita, mau tak mau, suka tak suka, dia akan datang kepada kita, tuan-tuan. Tak payah jemput. Dia datang tak payah jemput, dia datang tak bagi tahu kita pun. Ya, dia mesti datang. Dia mesti datang. Dan rupanya, tuan-tuan, berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW menyebutkan bahawa malaikat Israel ni, tetamu istimewa kita ni, disebutkan dalam hadis, akan datang beberapa kali dalam kehidupan seorang manusia untuk mencabut nyawanya. Maknanya malaikat Israel ni rupa-rupanya, tuan-tuan, datang semua jumpa kita. Lalu datang tengok kita. Oh, tak sampai lagi masa dia. Dia pergi tengok orang lain pula. Oh, ni belum sampai. Oh, belum sampai. Tengok. Oh, sampai dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini, subhanallah, tuan-tuan, orang mati ni terlalu pantas. Aksiden 10 meninggal dunia. Jatuh kau terbang beratus sekali, tuan-tuan. Macam mana malaikat Israel capit nyawa ramai-ramai, kan? Itu kalau kita fikir manusia memang payah. Tapi kalau fikir cara malaikat, tidak ada satu benda yang payah bagi pada malaikat. Ya, pada malaikat Israel ini. Ya? Kerana dia diciptakan sangat besar, tuan-tuan. Di mana nanti kita jelaskan nanti, ya. Baik. Ja'far ibn Muhammad berkata, aku pernah mendengar malaikat maut itu sentiasa memberi salam kepada orang sentiasa menjaga solat 5 waktunya. Ini malaikat Israel. Bila dia orang yang baik, dilayan sangat baik, tuan-tuan. Orang yang baik, taat pada Allah, dilayan sangat baik. Datang bagi salam kat kita, cuma kita tak dengar, tuan-tuan. Kalau dengar susah sangat. Betul-betul, Assalamualaikum. Tahu tak ada. Dari kita nak pergi surau untuk jadi, kan. Tapi Allah Ta'ala menjadikan para malaikat ini, dia akan memberi salam pada orang yang solat. Ya, orang yang solat. Artinya solat, salam tu berdoa lah. Doa kepada kita. Ya.
Setiap kali sesiapa yang menjaga solat 5 waktu, mereka Israel akan datang dan memberi salam kepadanya dan dia akan melihat kematian pada solat itu. Dia datang tengok. Ini bagi salam, oh masa kamu tak sampai lagi. Okey, teruskan kehidupan. Ketika dia melihat kematian orang tersebut, dia akan datang mendekatinya lalu menghalau syaitan. Kalau orang yang solat, ini kelebihan orang yang solat, macam mana keadaan kematian dia, sepatutnya kita tengok tanggal orang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang hebat, yang orang yang saleh, matinya dalam keadaan yang senyum. Orang yang senyum. Kenapa? Kerana antaranya syaitan itu telah dihalau oleh malaikat maut ni. Malaikat Israel ini bila dia datang, dia ziarah, tengok oh sampai masa dah. Maka apa malaikat Israel buat, dia akan halau syaitan-syaitan yang nak ganggu dia. Supaya apa? Supaya mati dia dalam keadaan syahadah. Mati dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sebab itulah kita tengok orang-orang yang beriman, matinya sangat tenang. Matinya sangat mudah. Terkadang dia matinya menyebut nama Allah, bersyahadat. Kenapa? Kerana dia telah pun dilindungi oleh malaikat Israel yang jaga datang nak ambil nyawa dia. Dan kita tengok juga keadaan macam mana orang-orang yang dahsyat kematian dia. Sama terjelir dia saja. Allah terjauh terpeliak mata dia dan rupanya jadi hitam legam, kadang-kadang meninggal dunia. Dahsyat Sebab apa? Sebab malaikat akan mengambil nyawa manusia mengikut amalan-amalan dia. Yang mengikut amalan-amalan dia. Dalam satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa setiap hari para malaikat maut akan datang memberi salam pada setiap rumah sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, malaikat rupanya datang ziarah kita. Malaikat maut ni datang ziarah setiap hari 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan setiap hari 7 kali malaikat maut datang ziarah kita. 7 kali tuan-tuan, malaikat maut ni tetamu kita ni. Tetamu yang mesti akan datang. Artinya 7 kali, malah di dalam riwayat yang lain menyebutkan malaikat Israel datang setiap sejam. Ada yang kata setiap jam datang. Dalam 24 jam tu 24 kali lah. 24 jam. Setiap jam tuan-tuan. Jadi kalau ini yang kita boleh gambarkan tuan-tuan. Kalau manusia yang hidup atas dunia ni boleh gambarkan malaikat datang setiap 1 jam, datang ziarah dia akan sentiasa peringat-ingat. Kenapa? Dah sampai ke masa aku ni. 1 jam lagi sampai ke masa aku ni. Kalau manusia sentiasa ingat tentang kematian dia, maka dia akan berhati-hati dalam setiap amalan-amalan dia. Sekiranya mereka Zori datang ziarah dan melihat orang yang sudah kehabisan rezekinya dan sampai masa umurnya, maka dia akan mencabut nyawa. Dia tak tengok ziarah, tengok rekod. Belum. Panjang umur lepas yang ni. Sampai masa okey. Sampai masa dia akan cabut nyawa orang itu. Tetapi jika ketika saat nyawa itu dicabut, anggota keluarga si mati itu menyambut dengan ratap tangis, malaikat Israel akan berdiri di pintu rumah si mati lalu berkata kepada ahli keluarganya, aku tidak melakukan dosa terhadap kalian. Aku tidak berlaku zalim pada kalian. Aku hanya mengikut perintah Allah untuk menjemput nyawamu dan aku tidak pernah memakan sikit pun rezekimu dan tidak kurang walaupun sikit pun umurmu yang aku cabut ini. Dan tidak ulang mempercepatkan ajal si mati ini. Semuanya aku juga kembali dan kalian juga kembali sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa dalam kubur. Yang malaikat Israel pun, bila dia datang tengok orang sedih-sedih, nangis-nangis, peratap-ratap, dia pun rasa, dia pun beritahu, kamu bila seorang tu mati, memang dah sampai masa dia. Rezeki dah habis, aku datang cambuk ni bukan nak percepatkan nyawa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Sampai masa, dia akan dimatikan. Kerana aku hanya mengikut perintah Allah SWT. Jangan nak marah kepada Israel lah. Jangan nak marah pada malaikat maut. Kenapa ambil nyawa dia? Sepatutnya dia panjang lagi apa? Kami tak puas lagi sama dia. Kami baru dapat jadi jutawan. Mati tu saya contohnya. Tak apa ni mati lagi hang-hang yang ada. Baru naik pakat, baru jadi menteri jadi tu. Mati pula diberi berjodoh lah kan. Jadi marah dekat malaikat. Kenapa? Kerana cepat sangat ambil nyawa dia. Jangan marah malaikat. Sebab itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sekadar itu saja yang dapat kongsi pada pagi ini dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita insya-Allah pada berhadapan. Mudah-mudahan kita sentiasa ingatlah dalam setiap apa yang kita lakukan, jiwa kita, haji kita, amalan kita, segala akhlak kita, peribadi kita jagalah. Kerana apa?
Kerana setiap apa yang kita lakukan tak akan terlepas daripada tulisan para malaikat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dari Allah SWT, jaga segala amalan kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Nabi hizmet kılmamla, iyi geçirenlerde. Yetmez, dokuz. İlleleri yağmaya olmuş olarak. Sabah pasirah itu. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.